Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan terangkan apakah itu cost function dan bagaimana kita bentuk cost function ataupun fungsi cost. Terlebih dahulu, kita nak belajar apa itu high-low method. Dalam bahasa Malaysia, kaedah tinggi rendah. Okey, ini formula dia. Formulanya adalah cost of highest activity tolak cost of lowest activity, dan apa yang kita akan dapat adalah yang kita panggil variable cost per unit. Macam familiar, kalau dalam matematik, biasa tak dengar formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak Y1. Iaitu, formula ini tujuannya untuk mendapatkan kejerunan garis lurus ataupun pelajar panggil gradient. Okay? Jadi, dia sama saja konsep dia, tapi kita cerita dari segi accounting. Okey, kita lihat contoh soalan yang kita akan gunakan untuk pembentukan cost function. Dan kita akan cuba jawab soalan. Soalan yang pertama iaitu diminta calculate variable cost per unit and quarterly total fixed cost. Okey, sebelum tu kita tunjuk dulu. Untuk beri pemahaman yang lebih jelas kepada pelajar, saya tunjukkan dulu nilai-nilai yang diberikan dalam jadual di dalam soalan ini dan kita tunjuk dalam bentuk graf. Okey, graf kos yang kita tunjukkan ini, okey, seperti yang ditunjukkan sekarang, ada paksi Y dengan paksi X, tapi dalam accounting paksi Y itu kita panggil price dengan cost dan paksi X itu kita panggil unit. Dan kita cuba tandakanlah. Kita gunakan maklumat dalam soalan dan kita tandakan paksi unit dengan paksi harga tu. Okey, jadi kalau kita tandakan setiap titik bagi setiap kuarter tu, titik yang menemukan di antara nilai-nilai paksi X dengan paksi Y dan dilihat di situ, dan kita cuba tandakan titik yang paling rendah, cuba lihat titik yang paling rendah dan juga titik yang paling tinggi. Katakanlah bayangkan kita ambil pembaris dan kita temukan titik yang paling rendah dengan titik paling tinggi, kita garis dan kita boleh membentuk satu garis lurus. Okey, perhatikan ada titik-titik yang terkeluar daripada garisan, itu normal. Okey, itu normal dan ini menunjukkan realiti perubahan-perubahan nilai kos sebenarnya tidaklah begitu lurus dan tidaklah begitu garis lurus sangat. Okey, jadi kita akan gunakan maklumat ini untuk bayangkan bagaimana kita nak kira variable cost. Okey, perhatikan titik tinggi dan terendah. Okey, sekarang kita akan cuba pilih titik yang tinggi dan terendah kerana kita nak gunakan formula yang kita dah sebutkan tadi, formula high-low method. Okey, titik yang tinggi dan terendah dalam soalan ini adalah pada kuarter ketiga untuk paksi X dan total maintenance untuk paksi Y pasangannya, dan yang paling rendah adalah titik kuarter keempat. Alright, kuarter keempat dia punya paksi X iaitu unit dan pasangan kosnya adalah 1480 di situ. Okey, kita gunakan nilai-nilai ini dan gunakan untuk kira dan masukkan dalam formula high-low method, iaitu kos tertinggi tolak kos terendah bahagi aktiviti tertinggi tolak aktiviti terendah. Jadi apa yang akhirnya kita dapati, kita dapat satu nilai dan nilai ini sebenarnya kita panggil variable cost. Okey, kita simpan variable cost sebab kita nak kira pula fixed cost. Cara nak kira fixed cost, kita kena tahu ada satu formula dengan bukanlah formula, dia macam logik je yang kita nak katakan bahawa total cost adalah terdiri daripada fixed cost dan juga total variable cost. Jadi kita nak cari fixed cost kan, jadi kita olah sikit formula ni. Kita gunakan formula ini dan kita tolak kanan kiri untuk dapatkan pelajar jelas bahawa sebenarnya total fixed cost adalah sama dengan total cost tolak total variable cost. Okey, jadi kita kiralah dalam kes tadi kita ambil satu titik, kita ambil antara titik yang tertinggi atau titik terendah. Kali ni pada waktu ini saya akan gunakan titik yang tertinggi. Saya ambil 1960 itu sebagai total cost dan tolakkan dengan variable cost. Tapi variable cost adalah seunit RM2 yang kita dah kira, darab dengan aktiviti yang tertinggi. Jadi kita akan dapat nilai total fixed cost kita adalah RM1,000. Okey, jadi kita simpan dulu nilai fixed cost kita RM1,000 tu dan kita nak generate function. Soalan suruh minta generate function. Kita bermula function kita bersamaan kita total tadi. Formula cost function kita adalah total cost sama dengan 1,000 tambah dengan 2 darabkan dengan X. Itulah total function kita. Okey, dan akhir sekali kita nak jawab soalan C. Soalan C ialah total
total estimate total maintenance cost untuk 400 units. Okey, kalau dia tanya berapa kos kalau 400 unit dia keluarkan, sebab dalam table tu tak ada 400 unit kan. Okey, jadi kita akan tunjukkan caranya ialah kita pakai formula total cost sama dengan 1,000 tambah 2 dan kita darabkan dengan unit tu, gantilah dengan 400. So 2 darab 400. So total cost untuk menghasilkan total cost maintenance untuk menghasilkan 400 tablet bernilai 1,800. Itulah caranya kita gunakan cost function. Tadi kita dah bentuk cost function, dan cara kita gunakan cost function untuk menganggarkan ataupun menjangkakan nilai-nilai kos untuk unit-unit pengeluaran tertentu. Okey, sekian, terima kasih.